Penjaja warga asing di Pasar Borong KL diserbu. Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertindak tegas dalam memastikan ibu kota bebas aktiviti penjajaan tanpa lesen dengan mengadakan operasi di Pasar Borong Kuala Lumpur dan sekitar pusat bandar utara di ibu negara. Dalam serbuan mengejut ini, DBKL menyita 3 perniagaan yang beroperasi tanpa lesen yang didapati dikendalikan oleh warga asing. Kesemua barangan perniagaan mereka telah dirampas dan dibawa ke Setor Sitaan Jalan Lombong, Taman Miharja, Eras untuk tindakan lanjut. Operasi ini dijalankan di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan dan Penjajaan 2016 dengan tujuan memastikan persekitaran bandar lebih tersusun, bersih, dan selamat untuk warga tempatan. Menurut pihak berkuasa tempatan itu, tindakan tersebut bukan sahaja bertujuan membanteras penjajaan haram, tetapi juga untuk mengekang kebanjiran warga asing yang mengambil alih ruang niaga tanpa kebenaran. DBKL akan terus memperketat pemantauan dan menggempur lokasi-lokasi panas yang dikenal pasti sebagai pusat penjajaan haram.